waktu dekat sekolah dia tak nak belajar. Umur dah tua, baru datang dekat pejabat. YB, saya menyesal. Betul? Bukan. Dah tua? Tak ada. Gurau je. Dan yang paling penting untuk adik-adik, hari ni dah diberikan secara percuma untuk nyegunting rambut. Kena ada semangat baru untuk masuk ke sekolah. Zaman sekarang ni tak ada pelajar yang bodoh, tak ada pelajar yang pandai. Yang ada satu je, rajin. Dalam kehidupan kita pun tak ada bodoh, tak ada pandai. Tak ada apa yang menjamin. Yang penting rajin. Bodoh sudah ni. Sudah. Ni dah jam berapa ni?